Nampak kecil tapi berharga. Dekat tangan saya ni ada satu dinar yang mana bersamaan dengan 4.25 gram emas berketulinan 999.9. Padat dan bernilai tinggi. Satu dinar ni boleh disimpan dalam dompet, dalam peti keselamatan ataupun dekat rumah. Saiz dia memang kecil tapi nilainya besar. Yang penting, dia sangat mudah untuk dijual semula. Bila ada keperluan mendesak sama ada kecemasan, peluang perniagaan ataupun perbelanjaan penting, satu dinar ni boleh ditukarkan kepada tunai dalam masa yang singkat. Public Gold sedia membeli balik pada bila-bila masa dengan harga semasa yang telus dan dipaparkan secara terbuka tanpa sebarang syarat. Berbeza dengan simpanan dalam akaun bank ataupun unit amanah. Satu dinar adalah aset fizikal. Tidak terkesan dengan gangguan sistem, tidak disekat dan tidak boleh dibekukan. Sekeping emas ni mungkin jadi penyelamat anda pada saat yang tidak dijangka. Jadi untuk dapatkan satu dinar seperti ini, tuan-puan boleh menabung sikit-sikit di akaun emas Cat Public Gold serendah RM100. Dah cukup gram emas, tuan-puan boleh terus keluarkan satu dinar seperti ini. Jadi bagi berminat untuk mulakan tabungan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh terus rujuk pin video tutorial ataupun tekan lini bio saya untuk daftar akaun emas Public Gold. Saya akan bantu tuan-puan dengan langkah dan cara simpanan emas yang terbaik. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.